乌兰巴那庆典闭幕，位于丹博巴鲁路的为真宫华人信众于9月20日星期六举行的关柜门祭祀，作为乌兰巴那庆典的收尾仪式。数十位华人信众齐聚为真宫参加关柜门祭祀仪式，场面庄重而热烈。祭祀由庙方理事会亲自主持，现场有数百名信众共同祈祷。供桌上摆放了水果、食物以及香烛，象征对先人的敬意。为真宫发言人迈克尔表示，这场祭祀是乌兰巴那庆典的收尾仪式，整个活动从中坛祭拜开始，最后以关柜门祭祀作为结束。Kita memperingati sembahyang penutupan Ulam Bana. Jatuh pada tanggal 9 Jikau, hari ini penutupan. Nah, rangkaian acaranya kita mulai dari tadi jam 11 kita sembahyang antar tengah dan lanjutkan jam 2 tadi sembahyang penutupan. Dengan berakhirnya dia kata tak ada lagi ya, selesai kau ya? Selesai lah. Harapannya apa kok terakhir? Harapannya rezeki lancar, sehat selalu, sukses. Baik, artinya ini untuk memperingati arwah-arwah kok ya? Ya, arwah-arwah. Bulan depan dia kita, lagi. Kita yang sudah meninggal kan, kita memperingatinya di bulan 7 ini. 迈克尔补充道，关柜门的举行标志着农历7月的结束。按照民间信仰，这段时间是阴魂下凡、游走人间的时刻。通过仪式，信众祈愿全家平安、福泽绵延，并为先人送去祝福与安宁。Ilham Wahyudi, PAL TV